Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Bonet untuk channel Go Quick Pictures. So hari ini kita bersama dengan saudara Zaidi, saudara Salman dan juga saudara Azim. Kita baru saja menyambut Hari Raya. Hari ini adalah raya yang ke-12. Tapi sebenarnya kau gimana? Oh, tukar-tukar. Boleh tukar macam tu pakai kita Podcast kita yang santai. 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 Ada satu persoalan lah yang best. Apa je? Panas Aku lagi. nak tanya pendapat. Panas? Aku kena pandang. Okey, kita alih kursi sikit. Alih kursi sikit. Boleh kita alihkan, kita alih. Kita buat dia. Lagi tak kamera tahan? Tak. Tu okey. Oh, sikit lah panas. Tak banyak pun. Okey. So first kali aku nak tanya, kita ni bila sambut raya tahun ni, Lepas tu tak mengenalkan diri dulu lah. Ha? Jalan terus. Tak ada Jangan mengenalkan tahu diri. lah, aku dah kenalkan tadi. Kita dah kenalkan tadi tu. Dia gunakan apa? Kenalkan tadi. Yang ni Dengan Salman. Zaidi Oh. Ni Salman, ni Zaidi, ni Azim. Name tag tak ada? Dia tak ada. Nanti post editing kita letak. Boleh nanti kita letak. Post editing kita letak. Ni bila aku nak start podcast ni? Kita dah pun start. Kita dah pun start. Okey, soalan yang pertama, kita nak tanya seorang-seorang, raya atau Syawal? Raya atau Syawal? Raya atau Syawal Okey. Macam mana kita nak justify benda tu? Sebab baru ni ada isu orang tak bagi raya sebulan, Syawal sebulan, raya sebulan. Betul, kan? So sekarang ni kalau masing-masing lah kita punya pendapat kan. Kenapa tu? Kita nak cakap macam mana? Raya atau Syawal? Ke sama je untuk kau? Zaidi lu. Raya tu sambutan, Syawal tu bulan. Okey. So kalau kita kata raya sebulan, okey lah. Raya sebulan okeylah. Sebab Syawal ada 30 hari. Okey. So raya sebulan. Bukan satu Syawal saja yang raya. Satu Syawal raya pertama. Syawal raya pertama macam tu. Dia macam ni lah. Okey. Kita tengok pada definisi maksud perkataan tu. Syawal, okey kita sebut raya dulu lah. Raya ni kalau dalam Kamus Dewan ni, Kamus Dewan. Wow. Kamus Edisi ke apa? Amazing. Mesti ingat di Kamus Dewan raya tu Tanya dia ChatGPT. Oh, yang tadi bukan handphone tu, cek. Raya maksud raya tu adalah perayaan. Okey. Perayaan adalah sambutan. Okey. So raya, kalau sebut raya ni dia mungkin banyak. Mungkin bukan saja orang sebut kalau raya hari raya, tak semestinya hari raya Syawal kan. Mungkin perayaan tu perayaan kemerdekaan, perayaan lain-lain, mungkin agama lain ada perayaan lain. Itu masuk raya. Raya ni adalah satu sambutan. Kalau Syawal ni nama bulan dalam apa? Dalam Kalender hijrah. dalam kalender hijrah. Syawal ni adalah bulan Syawal, di mana bulan selepas bulan Ramadan. So bila dimasukkan dengan kalau dia masuk kalau Melayu ni kalau Melayu ni adalah raya pada bulan Syawal. So jadilah dia asimilasi bahasa tu. Raya, hari raya Aidilfitri di bulan Syawal. Gitu. Orang kemudian kan? Dia buka. Faham? Kalau kau rasa macam mana? Kalau aku lah kan, bagi aku raya dengan Syawal ni selalunya aku suka asingkan. Sebab apa kan? Sebab kita bila raya ni specifically kita selalu sembang pasal raya Aidilfitri. Dan keluarga aku memang tak sambut sangat Aidilfitri ni lebih-lebih. Sambut pada hari pertama raya tu je. Sebab kita orang lebih utamakan raya haji. Sebab Laut Utara. Kita lebih utama Korea Utara. Sebab tu juga macam raya Cina. Raya juga. Raya Cina. So raya tu, masuk raya tu dia satu perkataan yang umum untuk perayaan-perayaan. So kalau kita cakap selamat hari raya pada macam hari ni kan raya ke-12 kan. So dia Maksudnya selamat raya. ucapan dia tak komplit lah. Sepatutnya selamat hari raya Aidilfitri. Sepatutnya Kan, macam tu. selamat hari raya ke-12. Maaf saya dan batin. Dia bahasa lah, bahasa. Sepatutnya nak lengkap macam Azim cakap selamat hari raya Aidilfitri. Kalau tak itu macam kita bagi open lah. Macam open selamat hari raya. So raya Cina pun boleh pakai, Deepavali pun boleh pakai. Tapi kenapa orang timbulkan isu tu lah? Sebab netizen dia tak ada benda nak timbulkan. Dia timbulkan benda-benda yang tak perlu nak timbulkan pun. Netizen suka bergaduh. Lepas tu saya ada tengok baru-baru ni video pasal ulama, saya tak apa nama ustaz tu. Okay, Dia cakap
raya dia cakap raya ni orang patut wajib dapat sambut sehari tu je. Yang lebih-lebih tu tak boleh. Tu yang saya macam tertanya-tanya juga. Dia cakap haram tau. Dia cakap haram. Oh, juga haram menyambut hari raya sebulan. Siapa menyambut hari raya sebulan tu haram. Dia kena sambut hari raya sehari je. Siapa ajak sambut raya sebulan? Saya cerita yang tu. Tu yang saya macam mungkin ada betulnya lah. Mungkin kita sebab orang potong sampai situ je. Dia tak bagi penjelasan habis. So kita tak tahu apa konteksnya, kenapa dia haram. Betul lah. Mungkin konteks dia cakap haram sebab kita sembahyang raya adalah pada hari raya pertama. Mungkin lah mana kan. ada orang sembahyang hari raya takbir hari raya pada hari ke-30. Hari ke-29 tak ada. Tak ada. Sebab hari raya Aidilfitri ni kita bukan budaya, dia agama. Yes. Agama Islam menyatakan hari raya pertama kita solat solat start daripada selepas maghrib sampai pagi tu kita dah start dah. Syawal pertama kan, Syawal pertama kita takbir. Lepas tu kita solat hari raya. Lepas tu ketubah apa semua kan. Khutbah semua. So barulah lengkap. Rukun. Barulah lengkap rukun raya Aidilfitri tu. Masya-Allah, banyak ustaz-ustaz kita hari ni Sebab dia dah dia panjang sangat ni. Teruskan. Dia dah sebab macam hari raya adalah agama. Hari raya tapi kita dah asimilasikan dengan budaya kita. Budaya kunjung-mengunjung, budaya open house, budaya makan-makan. Betul. Raya dekat Malaysia tak sama dengan Malaysia sekalipun dan tak sama dengan Arab Saudi. Betul. Okay, kalau kat Arab Saudi, ini berdasarkan cerita-cerita orang. Kalau kat Arab Saudi, hari raya ni memang sembahyang raya, lepas tu balik tu dia macam biasa. Dia macam menjalani kehidupan seperti orang biasalah. Kehidupan normal lah kita panggil. Kehidupan normal. Tapi dekat Malaysia dia ada budaya mengunjung. Dan dulu mungkin hari pertama hari kedua, tapi sekarang ni dia melarat. Sampai ke hari 30. Sampai sale raya tu pun raya 30 ada sale lagi. Ada sale. Setiap kumpulan organisasi kerajaan sebagainya lah buat sambutan raya. Masing-masing nak buat open house dan so budaya. Itu yang nak membawa kepada 30 hari. Kalau semua buat open house raya pertama, siapa yang nak datang? So kalau jenis jawatan banyak jawatan Zaidi, tak boleh buat dah. Tak boleh buat dah. Dia nak pergi Raya mana? pertama PABJ, raya kedua ni habis lah. Habis lah. 30 hari orang kalau ekonomi kan 30 hari 30 resmi. Jadi 30 hari 30 open house. Sekarang punya budaya tu itu budaya lah. Tapi kalau kita nak ambil raya di sebagai raya ni kita mengambil bersempena dengan raya tu kita nak mengunjung, nak mayarkan silaturahim. Benda baik kan, kenapa nak buat dalam masa sehari? Kalau boleh kita buat dalam masa yang sebulan kan. Kalau boleh setahun lah. Sebab semuanya cuti lama sikit kan. Semuanya bergantung pada niat kan. Kita pergi nak ni semua kan. Nak bermaaf-maafan. Dia aku tambah sikit, dia raya ni ibadah kita sebulan bulan puasa. Kita berpuasa. Dengan ibadat-ibadat je lah. Bila masuk satu Syawal tu, Islam suruh kita bergembira. So bergembira dan juga sembahyang hari raya tu lah. Itu adalah ibadah. Dapat pahala. So hari raya kena gembira. Gembira tu disuruh. Dan bila benda tu disuruh, adalah pahala untuk kita. Kemudian tu dia raya kedua, raya ketiga kita ucap selamat hari raya tu, itu bukan kita kata definisi kepada kegembiraan hari raya, tapi dia kita meraihkan Syawal tu sebulan tu lah. Kalau kita nak kata Ustaz tadi kan kita kata tak boleh sambut hari raya kan. Tak, kita bukan sambut hari raya in term of macam hang cakap tadi tu lah. Sembahyang raya. Kita bukan sembahyang Rukun. raya. Takbir 30 hari tak ada. Lagi pun yang di viral tu pun macam sepotong kan. Dia tak bagi full content. Yang 30 hari tu kita punya budaya, yang sehari tu kita punya ibadah. Correct. So kita tutup bab tu, kita dapat kesimpulan kat situ. Raya tahun Raya adalah sehari. Raya yang ibadah adalah sehari. Tetapi dari konteks kita, raya tu budaya yang baik. Perkara yang baik yang kita boleh panjangkan lah. Lebih daripada sehari. Yes, budaya yang baik tu. So raya tahun ni panas doh. Dah tadi panas. aku duduk sini. Duduk mana? Okay, jadi pos tu lah. Dia boleh tukar. Section kedua. Section kedua. Pula. Oh lega sikit. Oh sebab kau tak ada ni. Bagi mic dia.